laluan ni hanya boleh kita lalu hanya berjalan kaki, geng. Saya tak tahu kenapa tempat ni kemungkinan untuk innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Allah banyak Allah. Apa dia, bang? Oi. La ilaha bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, subhanallah. Tak tahu apa dia. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tak pasti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Weh, macam dia marah, geng. Dia marah ni. Oi! Bang, tunggu bang. Semua. Oi, gila lah. Dia kejar siap. Semua. Oh, baik. Gila lah. Dia melompat tinggi siap. Semua. Allah. Sekejap, binatang sekejap. Oi. Kau pasal tak binatang? Tak tahu bang. Ha? Macam keribat binatang pun ada. Macam makhluk gaib pun ada. Aku pun tak tahu lah. Subhanallah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah wala ilaha illallah akbar. Sekejap, sekali lagi kita tengok sekejap. Sekali lagi. Nak tengok. Tak pasti apa dia. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kita cuba dekat dengan benda tu. Tak tahu, geng. Tak tahu aku. Sekali lagi, geng. Kita tak boleh kata apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bang, hati-hati bang. Mata tengok kiri kanan bang. Jangan tengok komen sangat. Mata tengok kiri kanan. Ayo perjelaskan. Tak tahu dia menghilang ke arah mana ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah akbar. Dekat arah depan kita tengok tempat tadi. Ayo perujutkan lagi. Jelaskan. Jak, kau rasa binatang ke apa, Jak? Tak tahu bang. Aku tak pasti, Jak, sama ada binatang ke apa ni. Tak tahu bang. Takkanlah saya nak datang dekat bang. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita naikkan light kita naikkan lampu kita, geng. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah. Mana dia tadi bang? Dekat sini, betul-betul dekat ni. Betul-betul dekat sini, geng. Allahu akbar la haula. Allahu akbar, luar ada. Ada Allahu lagi. akbar, luar. Ya Allah, geng. Bismillah. Allahu akbar. Dia memang jaga situ ke apa bang? Tu dekat batu nisan tadi bang. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kalimah kaf, ha, ya, ain, sad. Allahu akbar. Allahu akbar. Woi, bang kejut ya. Allahu akbar. Gila lah. Subhanallah. Woi, gila lah. Allahu akbar. Aku rasa binatang, Jak. Woi. Gila lah, subhanallah. Bang. Cepat jalan bang. Woi, dia kejar, Jak. Dia kejar bang. Jom lah, Jak. Woi, gila. Allahu akbar. Woi, apa benda ni? Akbar semua. Apa benda? Allahu akbar. Jak, kau pasal, Jak. Allahumma salli ala sayyidina. Woi, dia lah, Jak. Woi, gila bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Nampak geli pergi. Allahu akbar. Aku tak tahu geng binatang ke tidak ke. Takkanlah nak suruh aku diri depan-depan kat dia nak usap dia punya dagu. Nak tahu dia binatang ke tidak. Tak tahu geng. Tak tahu binatang ke apa.
Tak tahu binatang ke apa. Kalau binatang pun better kita keluar. Bahaya. Binatang lagi bahaya daripada penampakan ni. Weh, geng. Saya rasa macam binatang, geng. Saya rasa macam binatang. Allahumma salli ala Betul-betul dia sayyidina mengikut daripada arah belakang, geng. Innahum islaman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahum islaman. Betul-betul, geng. Terlibat tu macam seolah-olah macam penampakan satu. Macam binatang lah, geng. Macam binatang, sekejap. Ya, betul bang. Weh. Sekejap, binatang, sekejap kita keluar dulu, sekejap. Ya, betul bang. Betul bang. Apa-apa dia tekam kita. Better keluar. Betul, better Geng, keluar. Takut bukan apa, binatang. geng. 2 kali dalam tempat yang Allahumma sama, salli geng. ala sayyidina Dalam Muhammad. 2 kali tempat tu benda yang sama. Dia macam jaga tempat batu nisan tadi bang. Tadi abang ni kok masa berlaku Tak, penampakan tapi saya. Aku tengah pening ni kan. Tak, tapi nampak benda tu macam besar je. Macam besar gila. Betul-betul besar. Ya betul. Ya. Dah lah nampak muka sendiri. Nampak muka sendiri pegang batu nisan lagi. Apa maksudnya itu? Allah Akbar, bismillah. Makin bingung aku, geng. Makin bingung aku. Allah Akbar. Tak apa bang, kita tu auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ke utara ke dalam segala apa bismillahirrahmanirrahim. Maka tutupkan dengan segala bismillah. Yang ada di sini maka pulang ke kuasa. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu muslimun bismillah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bang, kalau binatang bang, betul juga kalau binatang dia dah kejar kita sampai dapat bang. Ya, kalau binatang geng, dia dah kejar dah sampai dapat. Dia dah kejar sampai dapat, betul tak geng? Kalau binatang dia dah kejar sampai dapat geng. Tak tahu benda ni, masalah ni sekejap. Geng, betul-betul kan sekat-sekat. Hui. Weh, tak habis lagi tak. Bang, nak azan tak? Azan lah. Saya azan lah. Saya azan Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupkan dulu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Ada suara lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Satu zalimin. benda lah jak kat sini jak. Saya pun rasa macam satu benda bang. Macam ada tertanam apa Tak, masalahnya dia bagi Nissan tu. Apa masuk bagi Nissan tu? Dia seolah-olah macam satu lagi macam ada macam ada benda yang tertanam ataupun ada orang buat benda yang tak elok kat sini jak. Tak tahu bang. Rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kat sini ada orang selalu buat ritual kat sini. Ya ke bang? Pernah. Pernah orang buat ritual. Bang, awak jangan masuk lagi bang. Kan dia kejar nanti. Oh, masuk. Weh, abang sini ajak masuk lagi pula ni. Alhamdulillah. Nanti dia kejar bang nanti bang. Allah Akbar. Dah tutup ni bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Tak, abang tu nak tunjukkan tempat orang buat ritual. Kat sini pernah ada orang buat ritual, dia cakap. Dah hilang. Tak apa bang, dah hilang, biar bang. Tapi ada kat kawasan sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh ni jak. Ni tempat dia jak. Ni. Aduh. Ni tempat dia. Orang buat kat sini jak. Kat situ. Allah Akbar, aku. Bismillah. Tak apa bang, abaikan bang. Abaikan bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil azim. Apa tu bang? Orang buat ritual. Biarlah bang. Biarlah bang. Biarlah bang. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa dia bang? Biarlah bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni. Ha? Emas? Biar betul bang, emas. Lagi Cina punya ha. Bang, suara tu masih bunyi lagi bang. Tak tahu lah pasal benda. Biarlah bang, jangan ambil bang. Aku ni memang tak suka nak ambil barang bang. Subhanallah, ya Allah geng, aku ni tak fikir lain geng. Aku fikir benda, aku nampak diri aku sendiri geng. Pegang Nissan pula hari ni. Aku nampak diri aku sendiri pegang Nissan hari ni. Alhamdulillah. Aku nampak diri aku sendiri pegang Nissan geng. Bermakna dia masih lagi bersama dengan aku. Bermakna dia masih lagi mengikuti aku. Bismillah.
Ambil je hadiah. Hadiah banyak kau punya hadiah. Banyak kau punya hadiah. Sendiri yang cari, sendiri yang takut. Memanglah aku penakut. Engkau ni baru kenal aku. Aku dah cakap aku ni penakut. Tapi bukan macam kau, Narung. Bukan macam kau. Ha? Berani tekan-tekan apa ni, ayat je. Berani tengok dalam live je. Bukan macam kau. Aku ni memang cakap aku ni memang penakut. Tapi aku cuba juga explore. Kadang-kadang seorang, kadang berdua. Ha. Bukan macam kau. Kau pergi tidur kau. Kau pergi tidur. Pergi tidur. Pergi peluk bini kau sana. Pergi peluk bini kau sana. Yang nak semak kat dalam ni. Dia baru kenal saya kan. Saya dah cakap saya ni memang penakut. Saya ni bukan berani sangat. Allah Bismillah Alhamdulillah. Bukan hantar ke bulan, hantar ke kubur terus lah. Hantar ke kubur terus. Kejap lagi saya cerita dengan korang geng. Aku ni dah lagi pening kepala aku. Dah tambah lagi satu cerita pula. Yang cerita pertama tak habis lagi. Tambah lagi cerita yang kedua. Bismillah. Saya memang penakut geng. Saya cakap terang, saya memang penakut. Tapi saya cuba menjadi seorang berani. Saya cuba menjadi seorang berani. Demi untuk semua supporter-supporter saya. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Demi untuk semua supporter-supporter saya. Ada saya declare dengan dorang saya berani. Ada saya declare dengan korang saya ni orang yang berani. Pernah tak saya declare dengan korang saya ni seorang yang berani? Pernah tak? Pernah tak saya declare dengan korang saya ni seorang berani? Saya memang declare saya ni seorang penakut. Tetapi saya cuba menjadi seorang berani. Dah takut janganlah buat kerja macam ni. Suka hati mak bapak akulah nak buat kerja macam ni. Engkau pergi peluk bini kau sana. Pergi peluk bini kau sana. Suka hati akulah. Aku takut aku nak buat kerja macam ni. Suka hati akulah. Kau tak nak tengok, kau pergi balik tidur. Okey, ni lagi seorang. Okey, kita pergi tidur. Kita bagi dia tidur. Okey, siapa lagi? Siapa lagi? Orang takut, orang nak cuba, boleh bertikaikan. Macam yang Daud cakap tadi. Engkau dah lah tak suka makan nasi. Lepas tu kau pun bertikaikan orang makan nasi. Janganlah makan nasi. Kau makanlah spaghetti. Janganlah makan nasi. Kau makanlah spaghetti. Macam tu lah. Contoh dia. Inilah orang-orang yang otak letak kepala dekat lutut. Letak kepala kat tapak kaki. Kau tak suka tengok cerita tu, kau tukar lain. Kau jangan paksa orang lain supaya tak suka tengok cerita yang kau tak suka juga. Macam tu. Tu contoh dia. Macam tu. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku suka blok-blok orang ni geng. Suka. Aku suka blok-blok orang. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Lepas tu mengadu. Dalam komen-komen dia punya ketua kan. Dalam komen-komen dia punya ketua. Aku cakap sikit macam ni dia kena block. Aku cakap sikit macam ni dia kena kick. Dia mengadu. Dalam ni je dia nampak steady. Tapi dalam komen-komen VTT lain kan, dia mengadu. Sedih. Kena block. Allah. Geng. Allah Bismillah. Dah lantak dia lah. Lantak. Biarkan dia. Kita tak koyak pun. Kita steady. Allah Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Mana beg aku Subhanallah. Allah Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Geng. Kusut lah geng. Kepala geng. Bermakna benda ni ada lagi bersama dengan saya geng. Saya dah cakap dengan korang, saya saja je pergi hutan hari ni geng. Saya saja pergi hutan hari ni. Korang nampak tadi kan? Satu penampakan seperti saya yang berlaku juga di hutan ini memegang batu nisan. Sebab hari ni aku dah ready geng. Hari ni aku dah ready. Betul, hari ni aku dah ready dengan segala apa yang terjadi. Tapi Alhamdulillah tak seteruk semalam. Alhamdulillah tak seteruk semalam. Semalam aku tak relax teruk geng. Hari ni mungkin dengan Abang Zul. Mungkin saya berdua. Mungkin hari ni saya berdua. Saya dengan Abang Zul. Mungkin saya berdua hari ni. Ya, semalam teruk geng. Semalam sebab aku seorang-seorang.
Hari ni mungkin aku berdua. Lepas tu berlaku penampakan seperti aku sendiri. Korang nampak jelas tak geng tadi? Korang nampak jelas tak? Bermakna benda ni belum settle lagi geng. Mengikut Ustaz Fatah dia cakap benda ni benda baru. Itu batu nisan perempuan sebab lepeh. Ya, itu batu nisan perempuan. Itu adalah batu nisan perempuan kan. Korang nampak jelas tadi kan? Saya pun nampak jelas. Saya tergamam. Nasib baik dekat nisan tu tak tertulis nama aku geng. Kalau kat nisan tu tertulis nama aku boleh trauma geng. Betul, memang betul kita mengingat kepada kematian. Memang betul. Tetapi kita tetap rasa takut. Siapa-siapa pun aku percaya, kalau korang nampak batu nisan yang tertulis nama korang, memang kita ready untuk mati. Memang kita ready untuk mati. Tetapi apabila korang ternampak yang tanpa korang jangka, korang tak tidur malam geng. Betul. Ini aku nampak diri aku memegang batu nisan. Lepas tu dia campaknya batu tu. Dia campaknya batu tu. Tak, masalahnya petanda apa ni? Tak tahu petanda apa ni. Tak tahu petanda apa geng. Takkan petanda mati. Kita mati ni, semua orang akan mati geng. Semua orang akan mati. Betul tak? Semua orang akan mati. Cuma tak tahu bila je. Engkau ni sibuk, ada rekod. Sibuk engkau tanya rekod. Bantulah pancekat. Ini sibuk tanya apa, ada rekod tak. Kalau ada rekod pun diorang tak beritahu kau. Jas, thank you Jas, terima kasih. Satu beban lagi yang akan berada di atas kepala bahu saya geng. Satu beban lagi yang berada di atas kepala bahu saya. Tiba-tiba batu nisan timbul cerita baru pula. Ajak kena rawat mak ajak dulu baru boleh selesai ajak. Baik Ustaz, saya bukan apa Ustaz. Saya bingung Ustaz, kepala saya bingung Ustaz. Saya stres sangat Ustaz. Saya sampai satu saat saya tak boleh tidur. Minta maaf Ustaz kalau Ustaz nampak saya ni degil ke apa ke. Bukan apa Ustaz, saya fragile sangat Ustaz. Betul-betul tertekan sekarang. Dengan keadaan dengan mak saya jauh daripada saya fragile sekarang. Terima kasih Ustaz sebab faham saya. Thank you sangat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sangat sebab faham saya. Bukan saya mempertikaikan apa. Bukan. Saya fragile. Saya tertekan sangat. Sampai satu tahap saya tak boleh tidur. Saya tidur ini pun 1 jam lebih, dekat 2 jam je. Lepas tu bangun terus tak boleh tidur. Itu pun saya tidur paksa geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dah putus asa pun ada tau. Betul geng, sampai dah putus asa pun ada. Korang bayangkan geng, saya masuk hutan hari ni geng. Memang betul saya masuk hutan ni, saya nak tengok ada gangguan yang sama tak. Dia tak ada macam semalam. Tak ada macam semalam kena tarik, kena apa. Semalam saya kena teruk geng. Teruk macam kena. Hari ni okey lah sikit. Tetapi masih penampakan saya tu ada lagi. Bermakna masih ada yang bersama dengan saya. Tapi hari ni bukan setakat penampakan aja geng. Hari ni penampakan dan sampai memegang batu nisan. Aku pun pelik lah. Bismillah. Pelik saya ada batu nisan lagi. Lepas tu batu nisan tu boleh terbakar pula tu. Tu kena tanyalah adik-adik aku geng. Masalahnya sekarang atuk saya, nenek saya dah tak ada. Jadi saya nak tanya hal benda ni, saya tak tahu. Tak tahu nak tanya siapa. Saya tanya mak saya pun dah tak nak berbual dengan saya lagi. Mak saya pun tak nak cakap dengan saya. Ada seorang je makcik saya yang saya boleh tanya. Itu pun kalau dia tahu. Makcik saya je. Itu pun kalau dia tahu. Tak tahulah ini keturunan ke apa benda ke. Aku tak tahu lah geng. Fragile. Kadang-kadang aku tak nak fikir lagi. Ajak kita ni 7 keturunan. Betul Ustaz. Tapi bila time kita dah buntu Ustaz. Bila time kita dah buntu Ustaz. Kita rasa macam nothing. Macam dah tak sempat nak memikir kadang.
Kadang-kadang sampai makan pun terlepas, geng. Saya satu hari tak makan ini, geng. Betul. Saya tak makan hari ni. Tadi saya beli air manis, saya beli roti satu je. Cuba tanyalah, insyaAllah. Alhamdulillah. Banjat, terima kasih. Tapi alhamdulillah, geng, hari ni tak seteruk semalam. Ustaz, malam ni nak pergi kolej Laila boleh tak, Ustaz? Memang saya ni ada sifat degil, geng. Ajak akan dapat jawapannya. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Memang saya ni degil sikit, geng. Walaupun korang cakap jangan pergi sana, memang aku degil. Betul. Memang saya ni degil sikit, geng. Saya dah tinggal kejap. Memang aku ni degil, geng. Aku ni seorang budak yang degil daripada kecil dulu. Nampak je senyum, nampak je ketawa. Memang degil. Betul, Ustaz. Saya rasa macam benda-benda tu masih memanggil-manggil saya lagi. Yang berada di kolej Laila tu. Macam memanggil-manggil saya lagi. Sampai saya tak boleh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, saya dah berubat hari tu. Tapi benda yang sama macam mana Ustaz cakap juga. Sama. Sampai bila kita nak pergi, umur dah naik. Saya degil untuk berusaha. Bukan degil untuk degil suka-suka. Memang betul umur kita dah makin meningkat. Kita tidak patut berdegil. Tapi saya degil untuk berusaha. Kalau aku tak degil untuk berusaha, geng, bila mak aku nak baik? Bila aku nak baik? Bila aku nak dapat tahu jawapan dia? Bila aku nak tahu keputusan dia? Sampai bila aku nak biarkan mak aku macam itu? Sebab tu aku kena degil. Degil untuk berusaha ni lain, geng. Bukan degil untuk memudaratkan diri. Bukan. Saya harap korang faham, ya? Mungkin korang tak merasa apa yang saya rasa. Mungkin korang tak merasa apa yang saya rasa. So, saya nak tanya korang semua. Yang mata merah tadi, yang korang nampak tadi, rasa korang apa? Walaupun itu bukan binatang, geng. Walaupun itu bukan binatang, kalau kita nampak sampai satu tahap dia mengejar, kita kena berundur, geng. Tasha, thank you Tasha, terima kasih. Kita kena berundur. Katakanlah itu binatang yang sebenar. Katakanlah itu benar-benar binatang. Katakanlah itu benar-benar binatang. Kalau itu benar-benar binatang, memang kena kokak kepala aku, geng. Tasha, thank you Tasha. Terima kasih. Memang kena kokak. Memang kena kokak kepala aku. Takkanlah saya nak ikut kata korang, so datang dekat. Itu namanya hantar diri je. Buatnya itu betul binatang, tiba-tiba dia tekam aku, macam mana? Takkanlah nak suruh aku ni gosok dia punya dagu. Gosok dagu macam gosok dagu kucing. Tasha, thank you Tasha. Terima kasih Tasha, thank you. Benda apa lagi yang menambah pula ni? Betul tak? Takkanlah saya nak datang dekat, saya nak gosok dia punya dagu. Gosok dagu dia macam tu. Habis aku, geng. Selisih. Dapat tas pun berapa sen sangat. Sampai kena kokak. Tak berbaloi aku. Betul, geng? Tak berbaloi. Betul tak? Kalau aku dapat 20 singa, 20 TTU sekalipun, geng, aku tak pergi dekat, geng. Aku tak pergi dekat. Dan benda ni kalau terjadi pada korang semua juga, korang pun memang tak akan pergi dekatnya. Betul tak? Kalau terjadi pada korang semua, korang pun tak akan pergi dekatnya. Confirm saya cakap, korang pun memang tidak akan pergi dekatnya. Memang akan tetap berundur juga.
InsyaAllah besok kemungkinan saya tadi ajak ingat Allah, tenang sabar, jangan pergi pada ajak di situlah. InsyaAllah Ustaz. Kalau saya pergi besok pun mungkin dengan Daus. Kalau saya pergi besok pun mungkin dengan Daus. Kalau saya pergi besok pun mungkin dengan Daus. Kalau saya pergi kat Kuala Selala, kalau saya pergi besok pun mungkin dengan Daus. Mak tak okey lagi, mungkin dengan Daus. Kemungkinan. InsyaAllah. Sebab saya ada minta tolong Daus tadi. Mana yang kawan-kawan kita ada berkebolehan tu, apa salahnya kita berusaha kan? Apa salahnya kita berusaha? Apa salahnya kita minta bantuan? Betul tak? Apa salahnya? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Saya ni tengah fikir untuk berusaha, bukan apa. Saya fikir untuk berusaha. Mungkin ada sesuatu yang dia nak tunjukkan. Mungkin ada sesuatu yang dia nak saya rungkaikan. Saya pun tak tahu. Usaha salah cara. Kalau cara yang betul, apa dia? Cuba terangkan kepada saya. Mungkin anda senang berkata, geng. Mungkin anda senang bercakap sebab anda tidak melalui benda yang saya lalui. Kalau anda lalui benda yang saya lalui, anda akan kusut kepala, anda akan semak kepala. Betul. Sampai satu tahap anda nak makan pun anda lupa, geng. Sampai satu tahap nak makan pun anda lupa. Mungkin anda tidak berada di tempat saya. Mungkin anda boleh cakap salah cara lah, benda semua. Mungkin anda boleh cakap tak apa, saya accept apa yang anda cakap. Saya accept apa yang anda cakap. Tapi itulah pelbagai cara. Saya kena berkorban masa. Saya kena berkorban keselamatan saya. Saya kena berkorban segala-galanya. Saya bukan dekat era saya simak juga. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Allah Akbar.